nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sini kita berada di satu kawasan penanaman nanas yang keluasannya lebih kurang 100 ekar. Ditanam dengan satu variti yang baru dipanggil SG1 di Miri ni. Jadi kita boleh nampak dia punya keluasan. Dan nanas ni buat masa ini dijual terus kepada pemborong dan juga pengguna sekitar lebih kurang RM3 dan berdasarkan pemilik pengusaha ini tadi. Kumpulan kultivar nanas. Yang pertama, Spanish. Berduri di hujung daun. Jambul yang besar. Buah tahan lasak. Antara contoh nanas ialah nanas gandul, nanas nangka dan nanas betik. Yang kedua, Smooth Cayenne. Saiz buah yang besar. Mata buah yang rata. Daun berwarna hijau gelap. Antara contoh nanas ialah nanas Sarawak, nanas madu kaca dan nanas SG1. Yang ketiga, Queen. Buah berbentuk tirus. Sesuai untuk makan segar. Daun berduri. Antara contoh nanas ialah nanas Morris, nanas Yani dan nanas Morris Gajah. Bila kita lihat betapa banyaknya kebaikan vitamin dan juga khasiat dalam buah nanas ini. Ini antara dapatan ataupun Keistimewaan nanas Sarawak Gold SG1. Tempoh matang yang singkat. SG1 boleh dituai dalam masa 9 bulan selepas penanaman, lebih cepat berbanding varieti lain seperti MD2 yang memerlukan 14 hingga 16 bulan dan Morris yang memerlukan 12 bulan. Kepadatan penanaman tinggi. SG1 membolehkan penanaman sehingga 22,000 pokok per ekar, meningkatkan hasil pengeluaran berbanding varieti lain. Saiz buah lebih besar. SG1 menghasilkan buah yang lebih besar berbanding varieti lain, memberikan lebih banyak isi dan nilai kepada pengguna. Kat daun. Satu daun ni ada mata tunas dia. Itu yang ketua benih. Sebab tu nanas ni modal permulaan dia ikan benih tinggi. Lepas tu dia akan dapat daripada situ. Tak perlu lagi lebih benih dah. Saya tanam habis tak beli lagi jagung. Kelebihan nanas berbanding tanaman lain. Penanaman bersepadu. Nanas boleh ditanam sebagai tanaman selingan di antara barisan tanaman lain seperti kelapa sawit atau getah, memanfaatkan ruang tanah yang ada dan meningkatkan pendapatan petani. Kepadatan tanaman. Nanas boleh ditanam dengan kepadatan tinggi, contohnya dalam sistem 2 baris kembar. Nanas kultivar Sarawak boleh ditanam 18 baris dalam keluasan 15.2 meter. Kandungan nutrisi. Nanas MD2 mengandungi 4 kali ganda vitamin C berbanding nanas biasa, menjadikannya pilihan yang lebih baik dari segi nilai nutrisi. Jadual berikut menunjukkan akaun pembekalan buah nanas di Malaysia dari tahun 2022 hingga 2023. Kepentingan nanas dalam industri Malaysia. Antaranya, sumber pendapatan negara. Yang kedua, menggalakkan pembangunan industri kecil. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi luar bandar. Yang keempat, potensi pasaran antarabangsa. Dan yang terakhir, sokongan kepada agropelancongan.